Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسمي نور شامي من جيزة الدين. سأقدم لكم تحت موضوع الخمس تاريخ تطور منهج اللغة العربية في ماليزيا في المدارس الابتدائية. Saya akan membincangkan tentang sejarah perkembangan kurikulum Bahasa Arab Indonesia khususnya di sekolah rendah bagi kursus BAM 3.3 kurikulum dan pentadbiran Bahasa Arab Sekolah Rendah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسمي هو شميل الجزندين. سأقوم بالعرض تسلسل تطور منهج اللغة العربية في ماليزيا حتى وصوله إلى المنهج الحالي في كيلي 27 وهذا هو محتوى القولي. أولا المقدمة. إن تطور منهج اللغة العربية هذا لم يكن عملية جامدة. Maksudnya sesungguhnya perkembangan kurikulum bahasa Arab ini adalah satu proses yang statik. Maksudnya saya tengok kurikulum bahasa Arab ini dia bukan daripada KLSR contohnya terus kepada K37 yang sekarang tak, tapi dia adalah satu proses yang berperingkat. Sebenarnya untuk daripada KLSR itu untuk sampai kepada K37 adalah satu proses yang berperingkat, iaitu هناك مراحل تحولية حدثت توازي مع تغيرات النظام التعليمي الوطني. Jadi ia adalah satu proses yang transformasi yang bertahap yang berlaku seiring dengan perubahan dalam sistem pendidikan kebangsaan. Mana ia berlaku disebabkan faktor fahmiyah al-mujtama' wa siyasat al-hukumiyah, iaitu keperluan masyarakat dan juga dasar-dasar kerajaan. Di mana kalau keperluan masyarakat ini berubah, maka kurikulum pun akan sesuaikan dengan keperluan masyarakat pada waktu itu. Dan kalau lalu dasar-dasar kerajaan ini berubah, maka kurikulum pun akan berubah seiring dengan perubahan dasar-dasar kerajaan. كما يعد هذا التطور تجميعا لفلسفة التربية الوطنية yaitu FPK فلسفة pendidikan kebangsaan بإنتاج إنسان متوازن أو الشامل, iaitu perkembangan ini juga merupakan satu manifestasi kepada FPK itu sendiri, di mana contohnya matlamat FPK adalah untuk melahirkan insan yang seimbang dan menyeluruh. Jadi perkembangan kurikulum ini adalah satu proses, satu transformasi, satu kaedah, satu cara, satu wasilah untuk kita capai matlamat FPK itu, iaitu memberikan insan yang seimbang, mutawazin, bersyamil. وفق إبراهيم برونيان 2025 فإن تطور تعليم اللغة العربية في ماليزيا تأثر بعدة عوامل: الدين، التاريخ، الاستعمار، والإصلاح التربوي الوطني. Di mana menurut Ibrahim Beronian 2005, perkembangan pendidikan bahasa Arab di Malaysia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, iaitu dari segi agama, sejarah penjajahan dan pembaharuan pendidikan kebangsaan. Di mana dari segi agama ni bila pendidikan Islam mula diiktiraf, mula masuk dalam sistem pendidikan kebangsaan yang rasmi, maka bahasa Arab ni pun dia akan susuri alur perkembangan pendidikan Islam tu. Begitu juga dengan sejarah penjajahan. Kita akan tengok bagaimana sebelum Malaysia dijajah dan bagaimana selepas Malaysia dijajah, di mana ia sangat berbeza. Contohnya dari segi kurikulum dan berasaskan sekolah masing-masing, Melayu, kurikulum Malaysia, Cina, India dan sebagainya. Dan kita akan teruskan dengan al-marhalatul ula
Itu fasa yang pertama, maqam al-istiqlal at-ta'lim at-taqlidi wa ta'sir al-istiqlal. Iaitu fasa yang pertama ni adalah berteraskan kepada pendidikan tradisional dan juga macam mana penjajahan British dalam penjajahan Barat ni mempengaruhi perkembangan masyarakat. Okay, jadi yang pertama, fi adil istiqlal al-Britani, iaitu pada zaman penjajahan British ni كان نظام التعليم المنفصل حسب الأعضاء Nur Hashim Al-2010. Maksudnya Nur Hashim pada tahun 2010 ni sistem pendidikan kat Malaysia ni dilaksanakan secara terpisah mengikut kaum bila negara kita dijajah oleh British. Jadi sistem pendidikan ataupun kurikulum yang ada dekat sekolah Melayu, Cina dan juga India semuanya berbeza-beza. Okay, pendidikan Islam pakaian al-madaris pakaian at-ta'lim al-islami, iaitu pendidikan Islam ni yang dilaksanakan yang harus bersuara ghairah rasmiyah, maksudnya dilaksanakan secara tidak rasmi. Okay, tidak rasmi dimaksudkan ialah macam yang diterangkan kat bawah, makanya al-lughah al-arabiyah fi ahli al-islam terkis bisyakl asasi ala qira'at al-kutub ad-diniyah al-dirasat fi al-ma'ahid at-taqlidiyah al-funduq. Maksudnya pendidikan Islam, bahasa Arab ataupun ilmu yang berkaitan dengan agama ni diajarkan secara tidak rasmi, iaitu secara berguru, secara talaqi, musyafahah, berjumpa, berguru, belajar secara direct, maksudnya tanpa ada kurikulum yang tetap. Maksudnya just cuma seorang guru tu menyampaikan dan murid catat apa yang mereka belajar di pondok dan bukan menggunakan bahasa komunikasi harian. Maksudnya hanya guru yang maksudnya teacher centered lah, ataupun berpusatkan guru tu sendiri. Tak ada komunikasi dua hala antara murid dengan guru. Okay, yang kedua, at-tawayyirat ar-ra'isiyah, perubahan yang utama, yang ketara kita boleh tengok dan kita boleh nilai analisis daripada fasa pertama di sini, iaitu kan al-lughah al-arabiyyah mawjudah faqat fi nitaq at-ta'lim al-islami at-taqlidi. Maksudnya bahasa Arab ni hanyalah diajarkan dalam pendidikan Islam tradisional sahaja. Maksudnya pendidikan Islam yang kalau kita pergi dikirim ke guru, boleh kita belajar bahasa Arab secara mendalam. Maksudnya dekat sekolah-sekolah rendah ni tak ada didahkan lagi dengan bahasa Arab ni. Macam tu. Dan bahasa Arab ni ونظر إلى اللغة العربية على أنها لغة العلوم الدينية. Bahasa Arab ni lugha al-ulum ad-diniyah, iaitu dianggap sebagai bahasa agama semata-mata. Maksudnya kalau kita nak belajar agama, okay, baru orang guna bahasa Arab ni. Maksudnya kalau kita nak belajar secara mata pelajaran tambahan tu masih belum didahkan secara mendalam lagi pada waktu penjajahan British ni. Dan وكان المعلم يعد السلطة مطلقة في عملية التعلم. Maksudnya guru ni ada autoriti yang mutlak dalam proses pengajaran. Maksudnya dalam tadi yang diterangkan teacher centered ataupun berpusatkan guru. Maksudnya guru tu sendiri yang sampaikan dan murid tu terima. Jadi tak ada komunikasi dua hala ataupun berpusatkan murid lagi. Dan makanya ta'allum markaziyan hawla mu'allim. Maksudnya proses pembelajaran pada waktu ini berpusatkan guru. Kenapa hadathat tamarruz at-ta'allum hawla mu'allim? Kenapa hadathat tamarruz? Kenapa berlakunya perubahan macam ni? Berlakunya penumpuan kepada al-mu'allim, pada guru. Jadi wifqan Hashim, menurut Hashim 2010, kana daurul mu'allim muhaiminan bisababi tariqah at-ta'lim at-taqlidiyah. Maksudnya peranan guru ni menjadi dominan
kerana kaedah pengajaran yang tradisional التي تعتمد على التلقي والحفظ. Maksudnya pengajaran ataupun kaedah pengajaran pada waktu itu ia bergantung sepenuhnya kepada talaqi, iaitu penerimaan ilmu secara langsung dan juga melalui hafalan. Jadi guru yang sampaikan, jadi murid tu akan terima dan catat je. Semua seni المرحلة الثانية بعد الاستقلال الإندماج في نظام التعليم الوطني. Pada fasa selepas kemerdekaan ini yang kedua, dilakukan integrasi dalam sistem pendidikan kebangsaan من عام 1957 إلى 8 القرن الماضي pada tahun 1997 hingga 1980. Jadi, بعد الاستقلال نفذت ماليزيا إصلاحات تعليمية من خلال Malaysia selepas sahaja merdeka berlaku atau melaksanakan pembaharuan dalam sistem pendidikan melalui khilal Taqrir Razak Amal 1956 pada tahun 1956, Taqrir Razak 1956 dan Qanun At-Ta'lim Amal 1961 Ini tadi Penyataan Razak 1956 dan yang kedua ialah Akta Pendidikan 1961. وهدفت هذه الإصلاحات إلى إنشاء نظام تعليمي وطني موحد بالبربندس. Pembaharuan ini bertujuan untuk pembaharuan ini bertujuan untuk membentuk satu sistem yang seragam dan bersatu. Maksudnya sistem pendidikan kebangsaan yang bersatu dan seragam ni supaya tak ada lagi kurikulum yang beza di setiap sekolah yang ini kaum yang berbeza. Contohnya Melayu kurikulum berbeza, Cina, India kurikulum yang berbeza. Tiada lagi kebangsaan itu, tapi melalui pembaharuan inilah dia akan satukan sistem pendidikan ini. Jadi pertama sekali بدأت اللغة العربية تدرج في المدارس الدينية المدعومة من الحكومة. Ibrahim Al-Wayan 2005. Pada tahun ini juga bahasa Arab tu mula diperkenalkan di sekolah agama bantuan kerajaan ataupun SABK. وتوسع الأهداف لتشمل المهارات اللغوية الأساسية. Objektif pelajaran bahasa Arab pada waktu ini juga diperluaskan untuk merangkumi kemahiran asas bahasa. Dan kemahiran asas bahasa tu termasuk yang empat tadi lah. Yang empat yang kita kenal dalam bahasa Arab, iaitu isma' wa kalam, qira'ah, kitabah. Dan yang terakhir pada al-anasir at-tawasul al-lughawi tuqaddam fi at-ta'lim. Usul-usul komunikasi bahasa ini juga boleh diperkenalkan secara berperingkat. Macam tadi masa dekat pendidikan tradisional lagi, walaupun di sekolah pondok belajar secara mendalam, maksudnya nahu, sorab dan ini asal Arab tu secara mendalam. Tapi bila dimasukkan dalam sistem pendidikan kebangsaan ini dan nak lembutkan lagi ilmu tu, jadi kita ajar murid-murid komunikasi bahasa itu secara berperingkat. Di antara tawyirat ar-ra'isiyah, perubahan utama yang berlaku pada fasa ini, pertama sekali al-intiqal min dirasa al-kutub al-dirasiyah ila al-itqan al-lughah. Daripada kajian kitab yang kita kaji semasa tadi bersama guru, kita terima dari guru, kepada penguasaan bahasa itu sendiri. Maksudnya kita nak kuasai komunikasi harian, bahasa-bahasa ataupun istilah-istilah yang digunakan, mufadat yang digunakan, kalimat yang digunakan dalam komunikasi harian. Dan min nizam ghair rasmi ila manhaj dirasi munazzam. Daripada sistem yang tidak formal, kita belajar secara berguru, kita pergi belajar talaqi musyafahat bersama guru kita, kepada kurikulum yang lebih tersusun. Wa bada'ati muhalawalat
بدأت محاولة توحيد المقررات الدراسية yaitu satu usaha untuk kita seragamkan sukatan pelajaran dalam sistem pendidikan kebangsaan. Jadi kita dah bincang tentang perubahan yang berlaku. Mana perubahan tadi tu adalah perubahan yang baik. Mana bahasa Arab tu boleh dikenakan dalam sekolah agama, SMK, dan kurikulum tu dah mula disusun sedikit demi sedikit. Jadi limadha halat tawiyah? Kenapa berlaku perubahan ini seperti ini? Okay. Yang pertama, حدث هذا التغيير لأن التعليم الإسلامي أصبح مؤسسيا ضمن النظام المدرسي الرسمي. Mana perubahan ini berlaku kerana pendidikan Islam itu sendiri boleh diinstitusikan dalam sistem sekolah yang formal. Maksudnya bahasa Arab ni dan pendidikan Islam adalah satu benda yang kita tak boleh nak pisahkan. Jadi kita belajar tentang konten agama Islam, kita juga kena belajar bahasa Arab kerana untuk faham kitab agama itu adalah melalui penguasaan bahasa Arab di sini. Jadi bila pendidikan Islam diinstitusikan dalam sistem yang formal, jadi bahasa Arab itu juga ikuti perubahan yang baik itu. فبذلك لم تعد اللغة العربية تدرس فقط لفهم الكتب. Hal ini menyebabkan bahasa Arab itu tidak lagi diajarkan untuk kita faham kitab agama sahaja, pada ayat kemahiran lughawiyah, tetapi kita dapat kuasai juga kemahiran komunikasi, iaitu bahasa yang kita dapat gunakan untuk komunikasi harian. ثم المرحلة الثالثة منهج المدرسة الابتدائية المتكامل KBSR ataupun kurikulum bersifat sekolah rendah pada tahun 1983 وإدخال البرنامج اللغة العربية الاتصالية وبرنامج JCOF 2005. Pada tahun 2005 berlakunya pengenalan kepada program Bahasa Arab Komunikasi BAC dan juga program JCOF. Ini menurut Ifqan-Muk 2018 تم التركيز على التنمية الشاملة للطالب من جانب الجسمي والعقلي والعاطفي والروحي. Maksudnya pada tahun 1993 ni dia dah perkenalkan BAK dan juga nanti akan ada di program JCOF 2005. Program ini bertujuan untuk memberikan penekanan terhadap pembangunan pelajar itu sendiri secara holistik seperti mana kehendak FBK. Jadi holistik ini adalah merangkumi jasmani, akli, intelek, atifi, emosi dan juga rohani. وبدأت اللغة العربية تصمم على أساس مهارات اللغة 4 yaitu al-istima' wal-kalam, wal-qira'ah, wal-kitabah. Jadi 4 kemahiran bahasa ini mula dirangka secara berperingkat. Asbah at-taqwim kisah nizamiyah wa manhajiyah, iaitu 4 kemahiran bahasa ini ditaksirkan melalui proses pentaksiran yang lebih sistematik dan juga tersusun. أولاً منهج اللغة العربية الاتصالية ataupun BAK pada tahun 1998 يوسف وعارفين 2024 نقل هذا المنهج التركيز النحوي إلى محور التواصل اليومي. Pada program ini iaitu BAK Bahasa Arab Komunikasi, kurikulum itu mengubah fokus pengajaran
guru tu daripada pembelajaran tata bahasa iaitu nahwu semata kepada pembangunan kemahiran komunikasi dalam kehidupan seharian. Maksudnya tadi kita fokus pada nahwu, sorof, bahasa Arab tu sendiri. Tapi bila adanya kemasukan program DAP ni, dah ubah fokus tadi tu kepada apa kemahiran komunikasi yang perlu dikuasai oleh murid itu sendiri. Dan yang kedua, asar barnamaj Jacob Al-Faini Khamsah, iaitu program Jami Al-Quran, Bahasa Arab dan juga Fardu Aini. Wasa'a barnamaj Jacob ini wasa'a barnamaj yang memperluaskan lagi ta'lim al-lughah al-arabiyyah ila jami' al-madaris al-wataniyah. Perluaskan lagi pengajaran bahasa Arab itu kepada semua sekolah rendah kebangsaan. Dan jadi apakah tawhirat raisinya dia? Perubahan utama yang kita boleh nampak sejelas pada fasa ini ialah asbahal manukhal al-ittisali al-akthar ahamiyah, iaitu penekanan itu mula diberikan kepada pendekatan yang komunikatif, ditekan kepada komunikasi harian, apa yang murid itu perlu kuasai, apa istilah, mufradat, kalimat yang diperlu kuasai untuk dia ada perbualan dalam sehari-hari mereka. فأصبح المنهج الدراسي أكثر تنظيما. Maksudnya kurikulum tu menjadi lebih sistematik dan tersusun. Sebab apa? Dia dah bagi proses untuk kuasai komunikasi harian tu melalui 4 kemahiran bahasa: istimah kalam, qiraah, wal kitabah. Dan فأصبح التقويم معتمدا على أهداف التعليمية. Pentafsiran juga boleh dilaksanakan dengan memfokuskan pencapaian objektif yang ditetapkan pada awal proses PDP itu lagi. Maksudnya guru dah tetapkan objektif apa dia nak capai pada proses PDP itu. Jadi pembelajaran itu juga atau pengajaran itu dia fokuskan macam mana untuk capai objektif tadi. Padahal daurah ma'alim min mulaqin lil ma'lumat ila mawajih li'amaliyah at-ta'allum. Peranan guru juga boleh berubah daripada sekadar menyampaikan maklumat proses murid terima. Jadi guru ni berubah menjadi pembimbing dalam proses pembelajaran itu sendiri. Jadi murid yang akan terima, tapi dalam masa sama mereka juga terlibat aktif dalam pembelajaran itu. Dan guru ni akan menjadi pembimbing je, akan bimbing mana yang betul, mana yang salah, macam mana nak tingkatkan lagi kemahiran mereka dan sebagainya. Akhiran, apabila penggunaan nama Jacob, khususnya melalui program Jacob itu sendiri, تحولت اللغة العربية من لغة نقبوية إلى اللغة أكثر شمولا. Daripada bahasa Arab ni, daripada dia menjadi khusus kepada golongan yang tertentu ataupun kelompok yang tertentu, daripada bahasa yang eksklusif ni, dia menjadi bahasa yang lebih inklusif. Maksudnya yang lebih terbuka kepada semua orang yang nak belajar bahasa Arab tu, khususnya melalui program Jacob tadi. Sama al-marhalah al-rabi'ah di SSR ataupun manhaj al-madrasah al-ibtidaiyah al-ma'ayari, iaitu kurikulum standard sekolah rendah. Dalam kurikulum standard sekolah rendah ini, kurikulum bahasa Arab tu ma'al tanfiz manhaj di SSR sehingga manhaj al-lughah al-arabiyyah tahawwala kathiran يتوافق مع خطة التطوير التعليمي في ماليزيا 2013 إلى 2025. Dalam maksudnya seiring dengan transformasi kurikulum KSSR ini, transformasi kurikulum bahasa Arab juga mengalami transformasi selaras dengan PDPM 2013-2025, Pemaharatul Quran Al-Hadi Al-Wal-Ashrin dan kemahiran abad yang ke-21. Dan dalam fasa ini juga dokumen standard kurikulum dan pentadbiran dieksekusi telah diperkenalkan, dan kandungan kurikulum bahasa Arab itu sendiri dibahagikan secara jelas kepada 4
محرر الرئيسة iaitu محرر الاستماع والكلام, محرر القراءة ومحرر الكتابة. Dan dalam bahasa ini menceritakan tentang bagaimana bahasa Arab, kurikulum bahasa Arab ini ia diselaraskan dengan CEFR, Common European Framework of Reference for Languages, sebagai satu standard antarabangsa bagi pembelajaran bahasa. هو أما CEFR المعيار الدولي لتعلم اللغات وفقا لخطة تطوير تعليمي في ماجستير 2013 إلى 2025 تمت موائمة منهج اللغة العربية مع الإطار الأوروبية المشترك بمراجع اللغات. Iaitu kurikulum bahasa Arab ini bukanlah ada standard yang tersendiri macam CEFR untuk bahasa Inggeris tu, tapi dia menggunakan CEFR itu sebagai panduan untuk menghasilkan standard kurikulum bahasa Arab ini yang meliputi antarabangsa. Sebab dia tak ada standard yang tersendiri, jadi dia kena ikut standard yang sedia ada, seperti CEFR untuk bahasa Inggeris, dan bahasa Melayu pun ada standard tersendiri. أخيرا على KSSR ويؤكد تنفيذ التعلم المركزي حول الطالب ومهارة القرن ال21. Dan pelaksanaan KSSR ini juga menekankan pembelajaran yang berpusatkan murid, berpusat standard serta penguasaan kemahiran abad yang ke-21. Pemaharan Al-Quran Al-21. Jadi ini sangat berbeza lah. Berbeza dengan pada fasa yang pertama di mana pembelajaran bahasa Arab ni berlaku secara tradisional, pusakan guru, dan murid ni pasif. Maksudnya dia hanya terima je ilmu daripada guru tanpa tidak saya aktif dalam proses pendidikan. Kali ini saya akan bincangkan tentang سأناقش ضرورة الانتقال في المنهج من KDSR إلى KSSR. Jadi apakah keperluan berlakunya peralihan daripada kurikulum KDSR, kurikulum yang lama, hingga adanya KSSR di mana K27. Sama amat. Jadi yang pertama sekali, KDSR kepada KSSR ini disebabkan dengan sebab hajat nizam ta'lim fi al-manhaj ila takhris طلاب يمتلكون مهارات القرآن ال21. Mana peralihan daripada KDSR hingga KSSR ini adalah dengan sebab ataupun kerana munculnya satu keperluan dalam sistem pendidikan Malaysia ni, mana kita nak melahirkan pelajar ataupun murid yang dapat memiliki kemahiran abad yang ke-21. Jadi apakah kemahiran abad ke-21 ini? Al-Quran Al-21 ini, iaitu contohnya al-misal, at-tafkir an-naqli, pemikiran yang kritis. Murid makin kita berfikir al-istimi, yang kritis, al-ibda', yang kreativiti, wat-tawassul, iaitu kemahiran untuk berkomunikasi. Intiqal ila KP27. Mata yajib taghyir al-manhaj. Kenapa kita perlu ubah kurikulum yang biasa? Maksudnya bukan sentiasa, tetapi setiap penetapan kurikulum tu dapat tersiap buat kerangka dan disemak dan disebarkan, dicetak semua tu. Dia pihak-pihak yang berwajib ni masih akan terusi balik, akan memperhalusi balik kurikulum tu. Kenapa? Yang pertama, al-ittijahat al-alamiyah tataghayyar bil-istimrar, iaitu trend global ni sentiasa berubah, dunia ni sentiasa berubah. Maksudnya dulu kita ada pekerjaan yang relevan, sekarang dah tak relevan. Jadi sebenarnya kurikulum ni dalam pembelajaran tu sendiri kita kena ubah balik macam mana nak ajar murid ni nak jadi apa,
sebagainya. Okey, yang kedua, siasat atau aniliyah atau wajar. Dasar pendidikan yang mengalami perubahan. Maksudnya dari segi dasar pendidikan tu, dasar pendidikan tu yang menjadi asas untuk kita tetapkan sesuatu kurikulum. Jadi bila dasar berubah, maka kurikulum juga perlu berubah seiring dengan dasar pendidikan. Yang ketiga, tatawur al-insan yataghayyar bil-istimrar. Perkembangan manusia juga berlaku secara berterusan. Perkembangan manusia ni sentiasa meningkat, sentiasa berkembang, sentiasa mengalami transformasi. Contohnya dulu, katakanlah wanita ataupun kanak-kanak perempuan ni dia melahir pada umur 9 tahun. Tapi sekarang ada yang isu yang melahir pada umur 8 tahun. Jadi pihak-pihak yang bertanggungjawab tu akan tengok balik macam mana nak ubah kurikulum ni supaya dalam buku teks dalam kurikulum yang dihasilkan, kemudian membentuk buku teks yang dihasilkan nanti ilmu tu dia sesuai dengan konteks semasa. Lepas ni keempat, al-ihtiyajat at-ta'limiyah tatawiyah. Keperluan pendidikan yang berubah mengikut masa. Maksudnya keperluan pendidikan, apa yang pendidikan sekarang perlu. Maksudnya kita nak ajar murid apa dari segi isu akhlak yang berlaku sekarang. Kita tengok balik, kita kena ajar nilai moden ni, ajar nilai moden ni. Maksudnya tengok pula isu yang berlaku sekarang. Maksudnya semua tu kena disesuaikan dengan konteks semasa. Dan terakhir sekali, akhlak wal-ma'lumat wal-ma'arif tatajaddah. Iaitu maklumat dan ilmu pengetahuan ni sentiasa diperbaharui. Okay, dan kalau kita tahu fakta ni adalah sesuatu yang tidak boleh berubah. Ia sabit, ia tetap, bermutlak. Tapi ada fakta dalam pendidikan Islam ni dia berbeza dengan ilmu fardu kifayah. Pendidikan Islam ni dia boleh berubah ikut dengan peredaran zaman. Jadi bukanlah kepada perkara yang tidak. Okay, maksud fakta yang berubah ni adalah mana macam tadi lah, daripada jarak, contohnya daripada yang hid, kata mazhab Syafi'i hid paling umur paling awal ialah 9 tahun kepada 8 tahun kemudian. Ataupun daripada jarak musafir daripada 80 kepada lebih kurang jaraknya dan sebagainya. Jadi semua tu perlu diteliti balik, diperhalusi balik supaya apa yang dimuatkan dalam SKP, dalam kurikulum bahasa Arab, dalam buku teks bahasa Arab sendiri, dia tidaklah menyentuh sensitiviti mana-mana pihak, dan dia juga sesuai untuk diamalkan oleh murid-murid kita, sesuai dengan tahap umur, tahap perkembangan kognitif dan fizikal mereka. طيب الآن سأوضح شيئا من الخطوط الزمنية العامة لتطور منهج اللغة العربية في ماليزيا. أولاً قبل القرن العشرين dia secara kurikulum bahasa Arab ni melibatkan pondok, belajar di madrasah, pendidikan yang tidak formal. Iaitu kita akan ada talaqi dan musyafahah bersama guru untuk belajar ilmu nahwu dan saraf bahasa Arab. Semua qabla al-istiqlal, iaitu sebelum kemerdekaan, jadi sebelum 1967, mana pendidikan bahasa Arab ni kita belajar secara tradisional. Kemudian Alama 1961 adanya integrasi dalam pendidikan kebahasaan. Jadi pada amal 1961 ini berlakunya integrasi dalam pendidikan sistem pendidikan kebahasaan. Kemudian pada 1961 salah pertamanya berlakunya satu sistem yang
direka secara sistematik dan tersusun, iaitu kurikulum bersepagus golongan rendah ataupun KBSR. Kemudian pada tahun 1998, adanya bahasa Arab komunikasi, dan di bawah KBSR ini juga ada, maksudnya bahasa Arab komunikasi itu akan berada dalam satu program di bawah KBSR dan juga adanya program JECO dan sebagainya. Kemudian diteruskan kepada KBSR Murajaah. Alfa ini bahasa dasar, iaitu KBSR semakan. Diteruskan dengan KSSR, kurikulum baharu selepas KBSR pada tahun 2011. Kemudian ada KSSR Murajaah, iaitu asas kepada KSSR semakan ini adalah KPPM 2013 hingga 2025, dan akhiran adanya KP 27, iaitu asas kepada KB 27 ini ialah nilai RPM 2026 hingga 2035. طيب وصلنا إلى النهاية وهذا بعض الخلاصة. أولاً وبالصورة الزمنية يظهر تطور منهج اللغة العربية في المدارس الابتدائية. Jadi secara kronologi ataupun secara garis masa yang kita tengok tentang perkembangan kurikulum bahasa Arab tadi, perkembangan kurikulum bahasa Arab Islam dan Indonesia ini menunjukkan hala tuju dan jawapan yang jelas. Ittijahan pemasaran wadihan, iaitu hala tuju dan jawapan yang jelas. Kat mana apa matlamat yang ingin dicapai, macam mana untuk capai matlamat tersebut, iaitu untuk membina insan yang sejahtera. فيتوافق هذا التحول مع التطلعات، iaitu transformasi ini selaras dengan aspirasi FPK falsafah pendidikan kebangsaan dalam melahirkan pelajar yang garis talab mutawazin yang seimbang ismiyan, akliyan, afatiyan, waruhiyan, fizikal, emosi, mental dan juga rohani. ثانيا ويمتلكون كفاءة عالمية, iaitu untuk melahirkan pelajar yang ada kompetisi global, maksudnya mereka ni boleh berdaya saing secara global. Maksudnya bukan sahaja di Malaysia tapi persaingan itu secara menyeluruh. ثالثا ويمتلكون مهارة التفكير العالي, iaitu mereka juga mampu untuk menguasai kemahiran berfikir alas tinggi. ويتقنون التواصل بعدة لغات, iaitu mereka ni akan mahir berkomunikasi dalam pelbagai bahasa. Dan disebabkan bahasa Arab ini adalah satu bahasa yang asing, jadi itulah antara matlamat utama kurikulum bahasa Arab ini, iaitu supaya pelajar itu dapat kuasai pelbagai bahasa. وبهذا يعني يساهم هذا التحول في ضمان الجودة تعلم اللغة العربية في ماليزيا لتكون متوافقة مع المعايير, iaitu transformasi ini dapat menyumbang kepada jaminan bahawa pendidikan bahasa Arab di Malaysia ini akan menjadi satu pendidikan yang berkualiti. الدولية ففي أعداد الجيل لا يتقن اللغة فحسب, iaitu kurikulum bahasa Arab ini dia akan selaraskan dengan standard antarabangsa. Maksudnya usaha melalui CEFR tadi juga adalah satu usaha untuk kita menyelaraskan standard bahasa Arab ni supaya ia menjadi satu standard yang antarabangsa yang boleh digunakan untuk seluruh dunia dalam semua sekolah, dalam semua sistem pendidikan. أخيراً بل يتسم أيضاً الشخصية الفاضلة والتفكير النقدي, iaitu matlamat akhir dia adalah untuk melahirkan generasi yang bukan sahaja dapat kuasai bahasa tetapi juga mempunyai personaliti terpuji dan pemikiran kritis. Maksudnya apa yang dia belajar tentang bahasa Arab daripada bahasa Arab, mereka dapat buktikan, dapat tunjukkan melalui karakter mereka sendiri, nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum bahasa Arab itu sendiri. Hal fakat ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.